Lah supaya mai sunat witir tu lah. Dik silah lah dah. Sunat witir ni masa mana? Lepas ada mai Isya. Lagi dak buat Isya le mai witir. Tu baru mai tarawih. Right. Sudah mai Isya baru boleh buat witir. Masa yang dia sudah mai Isya tu masuk asabe kalau pak kurolah dak mai Isya dia le mai witir. Kena mai Isya lah, mai Isya. Start kita termasuk Isya kita mai Isya. Lepas tu masa dia start je tu. Pergi sapa kepada masuk subuh. Tu satu kaum. Pergi ke dalam sapa masuk subuh. Tu satu kaum. Jadi pak masuk subuh tak boleh nak mai witir. Kalau tak ada banyak kaum boleh mai kaum. Kalau kita raja saya agak sayuk mai witir kan. Kita pergi ke kaum yang kedua, sunat witir tu masanya start daripada sudah mai Isya sapa kepada mai subuh. Jadi masuk subuh tu boleh mai witir lagi. Tu kaum yang kedua. Masuk subuh dah boleh mai lagi witir. Lagi tak mai fardu subuh. Tenang, hati luah ni kau. Pergi kaum tu, jadi mana ya, masuk subuh dah boleh pergi menawai witir. Kita jaga sayuk gitu, jaga. Lah nak masuk subuh dah. Ada orang mau tu pada bila air mati kercing tu, bosi pen nak mai witir. Rebel subuh dah. Nanti sekarang sudah bel tu. Kalau sudah baik tak mai witir. Berlaku tak kaum yang kedua tu. Tak salah nak amal untuk diri kita. Muktamadnya start dari awal sudah mai Isya. Waktu ia tu masuk dah witir hingga kepada masuk subuh dah. Itulah muktamad. Ada kaum tu ada itu nak amal untuk diri boleh. Siapa kepada waktu subuh. Masuk waktu subuh dah habis witir. Kita waktu subuh baru habis. Ni apa? Kita mai subuh dah. Boleh lagi nak mai sudah dah. Lepas tu boleh lagi nak mai sunat subuh. Pagi boleh lagi. Siapa ke gelecah hari masuk dah baru habis. Apa waktu subuh kah pagi kah? Pagi dia masuk naik fajar tadi siapa ke gelecah tu baru habis pagi. Nampak kat dia lah. Tu tengok ulama dia khilaf tu. Suka jalan ni ulama khilaf. Kau ni nak mayu sejih tu nak pada suka. Tapi beci ni Nabi ngok tu mai pada kita ngok sejih. Napa nak kahwin Nabi nah? Beci kacak ke tu? Orang tak balas lepas dah bak pada mai sejih. Kalau nyari kafir ramai-ramai dia, comel mai pada. Apa kita mai pada supaya nak dakwah orang masuk Islam dia. Ya kelih Islam mai. Tapi kita tengok ada masalah mai pada dah. Mazhab Hanafi afdal mai pada. Makruh mai sejid. Walaupun dia haram pun. Tapi dengan syarat tepat tak semalah. Pada tak semalah. Kalau pak pada cuma afdal sejid lah. Dalam keadaan itu puak mazhab Hanafi tu sahibul mazhab ya semua dah. Tengok dalam bandar Safsa kono. Tak medak sejid semua. Dalam Istanbul Turki tu tak medak sejid. Dalam negeri Cina tak medak sejid. Di puah luar. Orang dak turut mazhab ya semua tak boleh. Ni pokok Syafi'iyah ni ada pak pokok Syafi'i mai pada dah. Ialah dah. Tu di luar kata ni dak nah ia batal ke ni pak nori orang. Kalau nah ia dak batal ke dak gapo ikut mung nak mai pada nak mai atas ilmu ikut mung mun nak mai sesah ga ki mai pak pada ada ilmu. Dah. Apa kita buat Hanabi buat lah dah. Dia orang bukan Hanabi.